Allah, 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 ya Allah, 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 ya 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 Allah. Allah ya Allah, Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan bermula dengan niat dan Allah akan berikan apa yang kita niatkan. Itu niat kita masuk ni kerana kita nak redha Allah. Itu yang pertama, kita nak redha Allah. Kalau kita masuk dengan kerana nak seronok suka, maka seronok sukalah kita dapat. Kalau kita masuk mata-mata nak tengok tempat orang, tengok tempat orang yang kita datang. Tapi tujuan dan hajat kita lebih besar daripada itu. Kami sebenarnya pakcik kan. Abang ni buat pasal lagi. Betul lah. Uncle. Okey, pakcik, uncle semua ni daripada NVOG, Northern Versus Honda Group. Group motor besar. Dan juga tim Amal Mabrur. Group pakcik sendiri. Kami dah buat usaha atas surau belantara ni. Kita nak masuk ini surau. Surau ni kami usahakan daripada ada tapak asal dah surau ni. Kami asalnya tujuan nak beri polis saja. Tapi bila punggah-punggah tu anai-anai lah apa semua, so kita seolah-olah buat satu binaan baru tu. Komplit semua baru tu. So kita dah usaha buat atas surau ni lebih kurang 2 tahun lebih untuk menjadi sampai ke tahap ini. Nanti adik-adik semua, anak-anak semua akan masuk tengoklah macam mana keadaan surau kita. Daripada sini kita akan bergerak ke RPS Bandung. Last station kita yang on road, yang jalan tar. Daripada RPS Bandung baru kita off road lebih kurang dalam sejam. Sebelum kita sampai RPS Bandung lagi kita nak berhenti ke Mamen nak refill minyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada NVOG dan Enfriend dan tim Amal Mabrur berserta pelajar Mahat Akademi Darul Ilmi bersama Misi Dakwah Belantara. Allah, Allah, Allah ya 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 Allah, Allah. Bagak yang bawa. Tapi kena cocok macam ni alhamdulillah. Hari kami nak pergi mandi tu bagak bawa. Taimnya 2. Nawara 2. Nawara 2. Belajar 2 orang sini.
Dah bekal makan ni baru. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلا لا 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 نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا لا 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 أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلا لا 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 نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما أهوى أنا ما لي وما لرضاهم سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما هو أنا لن أرضى أنا برضاهم لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلا لا 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 نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا Hamzah. Hamzah. Ya Hamzah. Kami Assalamualaikum. Dekat. Jadi kalau saya tak Yunus. Tak Yunus pula. Bang. Kat atas, kat atas apa tak tolong boleh. Okey.
kita gembira. Bermesra tua muda, bantulah miskin hina, menyambut hari mulia, sama-sama kita gembira. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Alimul ghaibi wasyahadati, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Alimul ghaibi wasyahadati, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna. Subhanallah wa bihamdihi. Projek buat apa ni? Buat pontun. Buat pontun. Pontun. Oh, Pontun tu. tenang nak tolak turun. Kabat untuk kumpulkan untung. Ingin goyang ni. Saya tunggu teh.
Lurut ke belakang, depan tu ni. Sungguh luar biasa. Tu ni kempes. Balat juga. ambil paku. Ya. Tu driver. Kandar kain. Okey. Alimul ghaibi Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi Alimul ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi Alimul ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi Alimul ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi Alimul ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna Perjalanan nak main ke Jeram ni mengambil masa 1 jam lebih kurang berjalan kaki. Ini yang dikatakan dekat. Dekat lah ni. Okey. Oh. Kalah. Lepas itu.
Tak dia apa dah. Sejuk. Dia tarik weh. Dia tarik di sana. Weh. Dan ni lagi senang kan tarik Lampung ni. Tarik oi, tarik sedikit tengah. Sejuk. Sejuk. Hati kena air. Kena air. Boleh kena air. Ambil weh, kena buat. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu. Oh, lubang dalam. Cuba. Bawa. Main ke belakang tu. Tak mengizinkan. Ini bukan kekuatan ini. Bila buat kajian sedetail-detail tu dengan sains ada kebenaran. Sebab tu ada satu buku yang dikarang sains dalam Islam membuktikan berapa banyak yang betapa setiap ajaran Islam ni kalau dibuktikan secara saintifik sah, valid. Kita tak macam katakanlah macam lebih apa kan. Dengan saintifik corona pun tak kenal. Tapi kita membuktikan ajaran Islam ni tepat. Ustaz Papani Muhammad Hafiz daripada Perubatan Keluarga Kasih. Jadi dekat sini juga amat bersyukur lah kedatangan tuan-puan pada Pak Kampung kami. Banyak kalau dalam bahagian dakwah ni perkampungan yang kita gerak, yang sebelum ni kita gerak sekadar untuk memberikan berdakwah juga. Belum kita Al-Quran lagi 19 kampung, ramai lagi kampung kita perlu dakwahkan. Jadi saya ucapkan sekali terima kasih dan doakan untuk kami. Jadi insya-Allah suatu hari nanti azam saya dan orang kampung juga, azam kami dekat sini, semoga masyarakat kami yang boleh menghafal Al-Quran, seorang guru lah yang menyebarkan dakwah, menunaikan kewajipan yang diserahkan oleh
Nabi SAW kepada kita. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir batin dari اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها